Dapat gaji, buat apa dulu? Gaji masuk memang saat paling ditunggu setiap bulan. Tapi kalau tak tahu nak buat apa dulu, gaji tu boleh hilang sekelip mata. Tinggal penyesalan hujung bulan. Betul? Sebab tu penting untuk ada sistem keuangan. Bila gaji masuk, ini 5 langkah penting yang patut kita buat dulu. Yang pertama, simpan dulu. Bukan belanja dulu. Pesan pakar keuangan Tuan Azizi Ali, simpan 10% dari gaji terus masuk simpanan. Lagi bagus kalau terus tukar ke emas dalam akaun gap. Prinsip, kita simpan dulu untuk diri sendiri sebelum bagi pada dunia. Yang kedua, bayar komitmen tetap. Hutang PTPTN, sewa rumah, bil, pinjaman. Mak dan ayah, jangan tunggu overdue. Nanti stres, bayar awal, lebih tenang. Yang ketiga, bahagikan untuk belanja harian. Contoh, RM300 untuk makan minum, RM150 untuk minyak dan lain-lain. Boleh asingkan ikut sampul atau e-wallet berbeza. Elak belanja berlebihan tanpa kita sedar. Yang keempat, asingkan untuk dana reward diri. Tak salah nak enjoy tuan-puan, tapi kena bajet RM100 ke RM200 untuk healing, makan luar, skincare. Bila ada reward, kita rasa puas tanpa bersalah. Yang kelima, periksa dan review perbelanjaan. Semak balik bulan lepas, apa perlu dikurangkan, apa boleh ditambah pada simpanan. Refleksi bantu kita buat lebih baik bulan ini, tuan-puan. Dapat gaji bukan masa untuk habiskan, tapi masa untuk rancang dan bina asas keuangan. Simpan dulu, belanja kemudian. Fokus tambah gram, bukan tambah hutang. Bagi yang belum ada simpanan emas di akaun Gate Public Gold, klik link di bio untuk pendaftaran percuma dan boleh mula menabung serendah RM100. Terima kasih.